Ini tin minuman yang kita boleh guna untuk buat acuan lemang. Tin ni kita kemaskan bahagian atas. Kita lipat keluar macam ni supaya dia tak tajam dan dia ukur sikit. Inilah acuan tin yang kita guna untuk masak lemang. Inilah hasil dia. Kiranya tin acuan ni free je. Kita boleh cari dan kita buat untuk acuan. Tapi kalau untuk modal sikit, untuk bagi dia lebih cantik dan kemas serta tahan lama, kita boleh tempah macam ni. Yang saiz dia sama betul dengan tin minuman ni. Dibuat daripada stainless steel yang tebal. Garis pusat dia sama dengan ni, 2 inci. Dan tinggi dia pun sama dengan tin ni, 5 inci. So ini memang tahan, kukuh, boleh tahan lama betul lah, puluh-puluh tahun ni. So dia lebih selamat sebab dia dibuat daripada stainless steel food grade. Kita nak buat lemang tin. Ni tin yang kita tempah. Panjang dia 5 inci, lebar dia 2 inci. So kita kena salutkan dengan daun pisang macam ni sebelum kita letakkan pulut dan santan. So kalau acuan macam ni, kita gunakan daun melebar. So jimat sikit lah kalau kita gunakan daun pisang. So ni daun dia, kita gunakan yang melebar macam ni. So panjang yang kita nak pakai, kita gulungkan macam ni. Kita dapat lebih kurang lebar ni lah untuk guna untuk menyalut bahagian dalam acuan ni. Kita potong sini. So, macam ni lah lebarnya yang kita nak pakai. So cara nak masukkan daun dalam acuan ni senang aja. Kita kena ada tube macam ni, kita gulungkan. Kita nak masukkan sini, tapi yang ini kita kena layukan supaya kita boleh lipat. So, kita gunakan air panas di sini supaya daun tu bila kita masukkan dalam tube tu dia tak koyak. Bila yang dah layu ni, kita boleh senang lipat macam ni. Kita masukkan dalam kita punya acuan ni lah. Siap dah salutan dia, bahagian tepi dan bahagian bawah dia. So, semua acuan kita ni dah kita letak daun. So, kita boleh letakkan pulut dan santan. Sekarang kita letakkan pulut. Pulut ni kita dah rendam dalam 3-4 jam macam tu. Kita teruskan air. Kita kena tepuk-tepuk macam ni supaya pulut tu turun ke bawah. Tu bila dah turun, kita tambah lagi sikit. Macam tu, dia kurang ada dalam 2 cm daripada atas lah. Macam tu. Sebab nanti bila kita masak, dia akan naik ke atas. So semua ni pulut kita dah siap isi dalam acuan ni. So kita nak letakkan santan pula. Sekarang kita letakkan santan yang dah letakkan garam. Kita punya sukatan 300 ml santan, 5 gram garam. Tak sampai sama aras dengan pulut. Macam tu. Kita akan masak ni, kita akan kukus. So dalam alat pengukus ni kita letakkan air. Cukup macam tu. Kita akan kukus. Kita letakkan penutup dia ini dan sedia untuk kita kukus lah. Kita hidupkan api dia. Sudah ada. Kita letakkan kita punya ni sini atas dapur. Kita dah kukus lebih kurang 1 jam. Ini pun dah masak. So, kita boleh tutup api lah. Kita buka macam ni, kita biarkan dia sejuk lah. Memang dalam acuan ni dah sejuk. So kita nak keluarkan daripada acuan dia lah. Nak keluarkan dia senang je. Ni daun dia panjang, so kita tarik je daun dia. Kita dapat keluarkan lah.
Inilah dia lemang yang kita gunakan menggunakan acuan tin. Cantik. Dia 6 ketuk, 6 batang ni sama dengan lebih kurang 2 batang. Okay, lemang yang kita kukus ni dah masak tapi dia tak garing lagi. So kita nak kena garingkan dengan menggunakan oven atau dengan air fryer. Kita akan bungkus lemang ni dengan menggunakan aluminium foil. Satu bungkusan ni kita letakkan 2 ketul lah. Okay, siap. Untuk bagi garing kita boleh masukkan dia ni dalam air fryer ataupun oven, ataupun kalau kita nak simpan kita boleh masukkan dalam peti sejuk lah. Kita nak panaskan lemang ni supaya dia garing dan berminyak. So kita gunakan air fryer kat sini. Masukkan dia ni dalam air fryer. Kita set pada suhu 120 hingga 130 selama 10 hingga 15 minit lah. Okay, lemang ni kita dah panaskan. Tambahkan kat sini. Kita nak tengok hasil dia. Ini dia. Cantik. Dia dah, santan dia dah bertukar jadi minyak. So lemang dia dah berminyak. Sedap ni untuk dihidangkan. Kita dah siap potong dan boleh makan. Okay, lemang ni kita makan dengan serunding. Nak rasa. Sedap. Cukup lemak, cukup masin dia.